1, 2, 3. Asyik tanya berapa boleh dapat. Sis, kalau tinggi sangat, itu pelaburan ke sedekah kat scammer? Ingat pulangan tinggi tu terpaling gempak? No bro, itu tiket masuk ICU kalau semua burn. Return tinggi, risiko pun ke langit. Nak bina masa depan ke nak sakit jantung awal bro? Kena pantau graf hari-hari sampai tak tidur? Itu bukan investment, itu beban hidup. Jangan terpedaya nampak angka besar. Cek dulu. Emosi you tahan tak kalau graf tu menjunam? Profit, risiko, effort. Tiga-tiga ni kena balance. Tak boleh sauk satu je. Terbabur nanti. Return tinggi campur risiko tinggi. Itu cari penyakit. Jangan buat pasal kalau tak nak menyesal. Orang bijak pilih yang stable. Biar lambat, asalkan aset tu tak hangus macam tu je. I tak nak nampak gah sekejap je. I nak kekal tenang sampai ketua. Faham? Investment paling on bukan yang return terpaling tinggi tau. Tapi yang paling safe nak jaga kekayaan you. Chill je. You nak kejar angka tapi stress or nak bina aset dengan tenang? Choose. Cari yang tak payah pening kepala. Relax, consistent, then you tengok hasil dia. Nak start? Public goal lah jamapannya. I guide you sampai jadi. Jom!